Tuan Miso Pevicevic, Timbalan Setiausaha Negara bagi Hal Ehwal Luar Negeri Yugoslavia, mengetuai rombongan 3 orang ke Malaysia. Tuan Pevicevic memberitahu negaranya menunggu-nunggu akan perhubungan diplomat dan iktisad dengan Malaysia. Rombongan Yugoslavia itu disambut oleh Perdana Menteri kita Tengku Abdul Rahman. Perundingan diadakan mengenai dengan soal ekonomi dan hubungan diplomat. Di Bilik Gerakan Negara Kuala Lumpur, para tetamu diterangkan tentang rancangan-rancangan pembangunan negara dan luar bandar kita. Mereka juga mengunjungi universiti kita yang sedang mengembang. Lawatan tetamu Yugoslavia ini menunjukkan kebebasan Malaysia berniaga dengan sesiapa juga untuk menegakkan iktisadnya. Tuan Arifin Harahap, Setiausaha Agung Jabatan Perdagangan Republik Indonesia, mengetuai satu rombongan ke Malaysia baru-baru ini. Tujuan lawatan menandatangani perjanjian perdagangan untuk menghubungkan kembali yang terputus sejak konfrontasi dulu. Di Bilik Treaty Kementerian Luar Negeri, kedua-dua rombongan bertemu. Perjanjian itu sebagai lanjutan persefahaman perdagangan dan iktisad yang ditandatangani di Jakarta bulan Januari dulu. Dalam perjanjian itu termasuklah perkara-perkara kerjasama iktisad dan teknik dalam berbagai lapangan, termasuklah perkapalan, perikanan dan hasil keluaran getah dan timah. Perjanjian perdagangan antara Malaysia dan Indonesia ini mengukuhkan lagi tali iktisad kedua-dua negeri. Kilang Matsushita Elektrik atau Malcom yang berharga 5.5 juta ringgit di Batu Tiga. Berucap di upacara pembukaan, Dr. Lim Swee An, Menteri Perdagangan dan Perusahaan, berseru supaya menganggapkan perusahaan satu usaha negara dan bukan kepunyaan segolongan kapitalis. Katanya, jika hendak memajukan taraf hidup dan banyakkan peluang bekerja, mustahil kita melakukan sendiri barang buatan kita. Malcom adalah kilang perintis yang diusaha bersama dengan teknik dan modal Jepun. Kerja telah pun dijalankan beberapa bulan lalu dengan hasil-hasil seperti bateri untuk radio, alat perakam dan lain kelengkapan. Hari ini ada 220 orang pekerja dan ini akan berlipat ganda di masa hadapan. Ini juga kilang pertama membuat atau memasang peti-peti televisyen, kipas angin dan peti sejuk. Menerusi usaha bersama ini, warga negara dapatlah peluang mempelajari teknik-teknik baru untuk sejajarkan negara kita dengan yang maju. Pembukaan Malcom satu bukti kepercayaan luar negeri terhadap keteguhan ekonomi kita yang berasaskan dasar perusahaan negara kita yang memandang jauh ke hadapan. Timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Razak terbang ke Kuala Pilah baru-baru ini untuk memeriksa projek-projek luar bandar di daerah itu. Tun disambut oleh Menteri Besar Datuk Dr. Muhammad Said dan lain pegawai kerajaan. Dalam lawatan mengejut di Jabatan Tanah, Tun Abdul Razak menyentuh terlampau banyaknya kerja menulis. Beliau meminta supaya diringkaskan lagi kerja.
Majlis Penerangan Pembangunan Negeri, Tun Razak berkata, sekalipun negara menghadap kesulitan keuangan, kerajaan berazam menjayakan rancangan Malaysia yang pertama. Katanya gerakan maju menanamkan semangat mengharapkan diri sendiri dan tekun bekerja untuk meninggikan taraf ekonomi negara. Kemudian Tun Razak pun menyaksikan pembinaan kolam ikan di Kampung Sikai secara gotong royong. Beliau memuji-muji rakyat yang bertekad bulat hendak menjayakan projek itu. Timbalan Perdana Menteri pun serta-merta meluluskan RM300,000 untuk membina masjid dan lain projek di daerah itu. Tun sungguh gembira akan apa yang dilihatnya. Tuan Muhammad Ali Karim Chagla, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri India, disambut oleh Encik Manika Wasagam, Menteri Buruh, dan Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafi'i, Setiausaha Tetap Kementerian Luar Negeri. Tuan Chagla melawat selama 3 hari atas jemputan Kerajaan Malaysia. Mesranya pelawat kenamaan dengan Tengku menggambarkan hubungan lama kedua-dua negeri serta kerjasama dalam dunia antarabangsa. Tuan Chagla bergembira Malaysia-Indonesia pulih semula. Beliau juga mempelawa Tengku mengunjungi India. Menteri Luar Negeri India itu pun memperingati Roh Pahlawan Malaysia di Tugu Peringatan. Rombongan Tuan Chagla kemudiannya menghadap Sri Paduka Baginda. Beliau mensifatkan Malaysia negara sahabat yang rapat. Batu uji persahabatan katanya ialah sewaktu kita kesempitan. Dan Malaysia telah menolong India ketika ujian itu. Di persidangan akhbar, Tuan Chagla menelah masa gemilang negara kita. Beliau mencadangkan pembentukan sebuah majlis Asia untuk bersama-sama mengecap nikmat ekonomi. Di satu perbarisan terima hadiah, Ketua Polis Selangor ASC Muhammad Nad memuji-muji keberanian mata-mata gelap Chong Ka Chet yang terkenal dengan panggilan Detektif Ah Chong. Pada 25 hari bulan April, satu rompokan berlaku di sebuah rumah di Jalan Birch. Mata-mata gelap Ah Chong tidak bertugas sewaktu itu, tapi dia mengejar salah seorang perompak itu ke sebuah tokong yang berhampiran. Sungguh pun Ah Chong ditembak 2 kali, dia terus juga mengejar. Dalam tembak-menembak, Ah Chong berjaya menewas dan menangkap perompak itu. Pistol dan sebahagian barang rompak itu dapat dirampas semula. Dalam surat tahniahnya, Perdana Menteri menulis, ini satu tauladan kecegaan yang patut dipuji dan diikuti oleh pasukan polis seluruh negara. Mata-mata gelap Ah Chong pun menerima surat pujian dan bintang keberanian. Ah Chong mula-mula masuk polis 14 tahun lalu dan bertugas di dalam pasukan luar dan tugas am sebelum jadi mata-mata gelap sejak 7 tahun lalu. Baliklah ia kini bertugas. Tahniah bagi mata-mata gelap Ah Chong yang berani dan berjasa. Taatilah kepada negara kita.